Banyak politisi Malaysia meluapkan kekecewaan dan sindirannya terhadap Anwar Ibrahim setelah mengetahui tidak diundang dalam KTT perdamaian Gaza yang digelar di Mesir. Sementara itu, Pak Prabowo menerima undangan resmi dan mendapat kehormatan hadir dalam forum internasional tersebut. Ini menjadi momen bersejarah yang sangat penting dalam upaya membangun kesepakatan damai dan mengakhiri perang di Gaza. Namun tidak diundangnya Malaysia memunculkan kritikan tajam dari sejumlah politisi Malaysia. Mereka pun tidak puas dengan pernyataan Anwar Ibrahim di parlemen. Terkesan banyak memberikan alasan dan pembelaan diri, seolah-olah Anwar Ibrahim sangat dibutuhkan oleh dunia untuk mengakhiri perang di Gaza ini. Ada juga pernyataan terbaru dari Pak Prabowo. Indonesia sudah mempersiapkan pasukan perdamaian ke Gaza, ungkapnya. Anwar Ibrahim pun tak mau kalah, siap dan tidak akan menolak untuk mengirim tentara Malaysia ke Gaza yang sering disebut oleh warga Malaysia tentara dari neraka. Mari kita simak video selengkapnya. Memang kurang ajar betul Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ini. Dah dipuji dah masalah Perdana Menteri kami ni. Tengok-tengok bila dianjurkan persediaan aman dekat Mesir bagi mencari penyelesaian tentang konflik dekat Gaza, engkau boleh tak jemput Perdana Menteri kami, tapi Presiden Indonesia kau boleh jemput pula. Macam betul kau ni kan. Biasa kau ni. Tu percubaan Amerika Syarikat untuk assert authority. Tetapi ada satu pihak yang saya tahu memang sangat-sangat mengharap untuk dijemput tetapi tidak dijemput, iaitulah Malaysia. Setepatnya Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tahu mesti akan ramai oleh cukai kutuk saya sebab video ini akan dikata, oh Papa Beri kau ni memang kau hajarlah kan, engkau ni suka-suka hati je nak merendah-rendahkan Perdana Menteri. Perdana Menteri kita ni tak ketegak sangat dan sebagainya kan. Sebab bila mereka memang of course akan marah tuan-tuan dan saudara. Dan kalau anda tanya saya, mereka tak pada marah pada saya. Mereka patut marah kepada Donald Trump. Sebab sekarang kita semua tahu yang Datuk Seri Anwar Ibrahim memang dah memposisikan diri beliau sebagai pejuang terpaling Palestin. Ini semua tahu tuan-tuan sekalian. Tengoklah apa jadi Mr. Fotila. Memang gila-gila kau punya Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba untuk letakkan diri beliau sebagai hero kepada orang-orang Fotila ini. Memang dipuji-pujalah kau dipuji-puja kiri kanan depan belakang sampai siap ada sambutan dekat Aziata kan. Macam-macam lagi lah tuan-tuan sekalian untuk menunjukkan betapa Perdana Menteri lah orang yang bertanggungjawab untuk membawa pulang rakyat kita, adik-adik kita, brother-brother kita daripada cengkaman Israel dekat sana kan. So memang basically-nya nama Datuk Seri Anwar tengah harumlah pada ketika ini di kalangan pejuang-pejuang Palestin dan sebagainya. Tengok-tengok untuk majlis yang sebesar ini yang memang basically-nya memerlukan orang-orang yang berpengaruh dalam isu Palestin ini hadir. Tengok-tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dijemput. Bukan beliau dijemput tapi tak datang, tetapi tidak dijemput langsung tuan-tuan dan puan-puan. Memang sangat-sangat memalukan. Tetapi itulah, apabila ditanyakan dekat parlimen mengapakah Malaysia tidak dijemput tetapi Prabowo pula dijemput, ini jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Negara-negara yang diundang adalah negara yang beri sokongan penuh pelan damai 20 perkara tersebut. Malaysia tidak termasuk kerana Malaysia menyokong dengan bersyarat. Itu antara alasan yang telah diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi ada satu kepelikan, tuan-tuan dan puan-puan. Benarkah langsung tidak ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh Malaysia terdapat dalam pelan damai Trump tersebut? Kita dah tengok dekat perkara nombor 12. Tidak ada sesiapa pun yang akan dipaksa untuk meninggalkan Gaza, dan sesiapa yang nak belah silakan, tak ada masalah, dan mereka ini termasuklah mereka yang diusus sebelum ini bebas untuk pulang. Nampak? Mereka ini bebas untuk pulang. Maknanya syarat berkenaan dengan orang-orang yang diusir sebelum ini dibenarkan pulang atau tidak memang ada dalam pelan damai ini. Memang pelan damai ini menyatakan hak untuk mereka yang telah diusir sebelum ini untuk pulang ke Gaza sebagai orang yang bebas. Dan basically tak ada paksaan. Dia samalah. Engkau nak stay, kau nak stay sudah. Tetapi tidak ada larangan dan juga tidak ada paksaan. Nampak kat situ? Jadi pelik juga bila Malaysia kata, bila Anwar kata, kita tak dijemput kerana kita langsung tak ada syarat-syarat yang kita letakkan dalam pelan damai itu.
Ada je masalahnya. Dan let's say kalau tak ada pun tuan-tuan dan takkan terjemput sebagai satu pihak yang boleh memberikan pandangan berimbang. Sudah tentulah takkan terlalu jemput orang yang ikut cakap di 24 jam. Sebab kalau kita perhatikan pun tuan-tuan sekalian, antara yang dijemput ialah negara-negara yang baru sahaja iktiraf Palestin sebagai sebuah negara. Dan mereka ini juga mesti ada pandangan berbeza dengan Perdana Menteri Trump tersebut. Ini termasuklah Kanada, Perancis, UK, Spanyol kan. Mereka ini baru sahaja iktiraf Palestin sebagai sebuah negara. Jadi mereka ini pun pasti ada syarat-syarat tertentu yang mereka nak lihat yang dapat dilakukan dekat Gaza. Dan of course lah, tak semua syarat itu akan masuk dalam pelan damai tersebut. Sama lah macam Malaysia. Mereka ada letakkan syarat tertentu, ada yang masuk, ada yang tak masuk. Tetapi negara-negara lain dijemput pula. Kenapa tidak Malaysia? Itu yang pelik tuan-tuan dan sekalian. Cuma itulah, seandainya kalau Datuk Seri Anwar ini dijemput tetapi beliau menolak, tu lain cerita. Yang itu boleh nampak macam ada dunia izzah sikit lah kan. Ada dia punya macam kekuatan lah cakap, oh mereka jemput saya tetapi saya tak datang. Saya memilih tak datang sebab saya merasakan bahawa perjanjian ini tak cukup. Masa tu memang memang kau. Tetapi isu sekarang ini, Datuk Seri Anwar tidak dijemput langsung masalahnya. Datuk Seri Anwar sendiri mengakui mereka tidak dijemput. Jadi tak boleh buat apalah. Sebab kalau tak dijemput, maka no point lah kalau kau nak dakwa, oh mereka tak jemput sebab kita ada syarat itu, syarat ini, sebagainya, bla 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 bla. Masalahnya mereka tak datang pun dengan kau. Kalau mereka datangkan kau dan kau beritahu syarat-syarat itu dan mereka tak dijemput, itu lain cerita. Masalahnya mereka tak jemput langsung pun masalahnya kan. Katakanlah, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim dijemput oleh Trump, rasa-rasanya macam mana korang punya pokok masa tu? Tolong jawab. Hebatnya kamu. Yakinnya kamu. Kesian. Apakah kita boleh buat sesuatu usaha untuk pastikan bahawa pasukan pengaman selagi pasukan pengaman PBB tidak ditempatkan di Gaza, saya bimbang bahawa dia serangan akan berterusan. Dan saya setuju. Sebab itu kenyataan saya dan Menteri Luar tidak berikan dukungan penuh kerana kita tidak yakin berdasarkan pengalaman. Kita ada Camp David Accord, Oslo Accord, 10 tahun dan selang beberapa bulan, selang beberapa tahun, Israel langgar terus. Tentang cadangan pasukan pendamai, itu akan dibincangkan oleh Liga Arab, OIC dan sebaik Security Council, Majlis Keselamatan Bangsa Bersatu setuju, Malaysia bersedia kalau diminta, diperlukan. Selama ini kita tak pernah menolak. Katakan kami siap kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping Indonesia siap. Jalankan pasukan perdana. Semoga Tuhan beserta kita. Jelas pernyataan Anwar Ibrahim menimbulkan kesan seolah tidak ingin kalah dari Indonesia, disertai dengan berbagai alasan yang dianggap tidak relevan oleh sebagian kalangan politisi Malaysia. Apabila undangan itu datang, Anwar Ibrahim pasti akan hadir. Dan itulah sebenarnya yang diinginkannya, kata politisi Malaysia. Sampai di sini with LK temani waktu Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.